Assalamualaikum dan salam bahagia daripada saya Naim Hashim. Dan saya Reti Zaidi. Pasti yang terkini dan terbaik selama setengah jam. Bersama kami dalam Fokus hari ini 9 Julai 2016. Paparan utama Fokus hari ini 9 Julai 2016. Malaysia dan Indonesia bekerjasama pertukaran maklumat bandras keganasan. Rakyat Malaysia dan Singapura memasuki Indonesia dikenakan pengawasan ketat. Dan Ahmad Bashar pengerusikan mesyuarat khas tangani air. Baiklah, susulan krisis air di Kedah itu, Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah akan mempengerusikan mesyuarat khas bagi menangani krisis bekalan air di Kedah pada Selasa ini. Menurut satu kenyataan hari ini, mesyuarat berkenaan akan diadakan khas bagi membincangkan tindakan segera, jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi masalah bekalan air. Setiausaha Akhbar kepada Menteri Besar Nahar Tajri berkata, kerajaan negeri akur dan menyedari isu air adalah antara beberapa isu penting yang menimbulkan keresahan dalam kalangan rakyat terutama pada musim perayaan ini. Baik, kita teruskan dengan laporan khas Aidilfitri. Memberi dan menghulur sumbangan kepada yang memerlukan adalah sesuatu yang amat bernilai, khususnya bagi mereka yang benar-benar memerlukan. Ramadan bulan yang dilimpahi dengan pahala berganda dan keampunan terbuka. Malah sungguh besar rahmat dan fadilat sekiranya dapat membantu sesama insan dengan memberi apa sahaja yang terdaya untuk membantu mereka. Kita ikuti laporan yang disediakan rakan setugas Azam Abdullah. Kesedaran masyarakat adalah amat perlu untuk membantu golongan yang lebih memerlukan, terutamanya asnaf. Khususnya golongan anak muda yang berkerjaya digalakkan untuk menyemarakkan rasa ingin menyumbang kepada mereka yang lebih memerlukan. Di samping kita menyambut kemeriahan bulan Ramadan Al-Mubarak dan juga membuat persiapan untuk hari Lebaran ini, ada di antara kita yang kurang bernasib baik. Saban hari sewaktu orang lain sibuk menjamah makanan, meneliti pakaian baru Hari Raya Aidilfitri, masih ada insan yang sedih tidak mampu memiliki kerana kemiskinan. Namun begitu, masih ada pihak yang menghulurkan tangan, meringankan beban mereka semampu mungkin. Itulah salah satu peranan yang dimainkan badan bukan kerajaan NGO, Kelab Kebajikan Asnaf Kelantan yang dipengerusikan oleh Mayor Syamsir Mayor Zulkifli Auni. Lebih dikenali dengan nama Kelab Asnaf dan ditubuhkan secara rasminya pada 24 Jun 2015, ia bermatlamatkan untuk membantu golongan asnaf terutamanya yang tinggal di kawasan bandar. Rumah asnaf ni satu pusat aktiviti yang disewa oleh kelab, yang mana sebelum ni kalau hari di luar bulan Ramadan kita ada program dapur asnaf setiap hari Jumaat. Program makan percuma dari 2.30 petang hingga pukul 4 petang. Dan sempena bulan Ramadan yang mulia ini kita lanjutkan makanan percuma ini pada setiap hari di bawah jenama Iftar Asnaf. Menurut Mayor, di antara tanggungjawab besar yang dipikul Kelab Asnaf ialah membantu mereka dalam bentuk makanan, perbelanjaan harian dan pendidikan anak-anak termasuklah yuran persekolahan. Mengulas lanjut, inspirasi untuk menubuhkan Kelab Asnaf ini timbul apabila beliau seringkali didatangi asnaf di rumahnya setiap hari Jumaat untuk meminta sedekah dan sebagainya. Beliau berkata daripada situlah episod mengenali golongan asnaf bermula sehinggalah tertubuhnya NGO tersebut yang kini beralamat di Kota Baru. Beliau berharap bilangan asnaf yang berdaftar dengan kelab itu di Kelantan akan terus meningkat dari masa ke semasa dan setakat ini hampir 200 keluarga yang berdaftar dengan kelab asnaf sejak ia ditubuhkan. Bermula dengan 300 bungkus pada hari pertama
Dan hari ini lebih pada 800 bungkus. Dan kita betul lah hari ini ada penyumbang daripada keluarga syarikat Kicap Tamin dari Perak. Berkat kesungguhan klub dengan berkongsi pengalaman dan cerita golongan asnaf tersebut di laman sosial Facebook, Klub Asnaf akhirnya ramai masyarakat tampil untuk menghulurkan sumbangan dan bantuan dari seluruh negara. Kami telah pun pergi tadi pagi, bermula jam lebih kurang pukul 11 pagi, 11.30 pagi. Kami telah melawati sebanyak 10 buah rumah asnaf, di mana di situ kami telah pun memberi barangan berbentuk makanan dan juga sedikit sumbangan kewangan kepada keluarga tersebut. Mengulas pengalaman yang diperoleh sepanjang menguruskan asnaf, Mior berkata, hasil interaksi lebih dekat bersama mereka, beliau mendapati golongan tersebut berdepan pelbagai isu bantuan dan memerlukan panduan berkesan untuk membantu mereka. Buat kerja basuh pinggir, cuci rumah-rumah orang, lepas tu basuh kain, tu dah menolong lah. Upah kadang-kadang 10 riyal, RM5. RM5 sehari. RM5 sehari, kadang-kadang RM10 sehari lah. Ambil makan-makan hak ni lah. Jadi kita tak nanuk lah. Kalau nanuk pun tak ada berah lah ni. Sekarang lah ni. Tak ada belanja lah. Moga suami sakit lama dah. Moga kita duduk kerja seseorang lah ni. Duduk pegang anak pun seseorang kita. Moga suami tak nak kerja ke apa. Jadi baju gaya pun pula tak nak beli ke apa lagi lah. Masa sekarang lah ni. Jadinya zakat-zakat tak ada lah ni. Saya jual bagi kita semula ni. Cari botol-botol, kotak-kotak, tenteng. Semualah yang boleh dijual. Saya buat pergi jual lah. Saya cari rumah orang. Saya tanya telefon, sipir-sipir sikit ambil ke. Saya cari kat tepi-tepi jahat ada ke. Tak tentu. Kalau macam ting biasa, ting susu ni 30 sekilo. Jual saat ni pun 30 riyal. Tapi kalau capung dengan alumni ke 4 riyal kat, lebih lah, boleh 50. Harapan sayanya supaya dia boleh menjadi satu platform di mana golongan asnaf ni, warga asnaf ni boleh mengenali dunia luar. Mana sebagai satu jabatan antara mereka dengan contohnya Jabatan Kebajikan Masyarakat, dengan Majlis Agama Islam, dengan bahagian sokongan keluarga Mahkamah Syariah, dengan Jabatan Pembangunan Persekutuan. Dan mungkin sebelum ini kalau mereka ingin memerlukan bantuan, mereka tercari-cari ataupun segan nak pergi sendiri. Jadi dengan adanya pusat aktiviti macam ini, kita akan menjemput agensi-agensi kerajaan datang untuk menyantuni mereka dan juga menawarkan apa-apa program lah. InsyaAllah saya rasa akan datang. Kalau rezeki diberi oleh Allah SWT, kami akan berterusan lah untuk memberi sumbangan seterusnya. Dan kita harapkan program seperti ini akan diteruskan dari semasa ke semasa. Saya Azam Abdullah melaporkan untuk Fokus hari ini Capital TV. Baiklah, kita beralih ke berita niaga. Dalam usahanya untuk mendapat pengiktirafan global yang lebih baik, Timor Leste yang setakat ini hanya mempunyai status pemerhati merasakan ia kini telah benar-benar bersedia untuk menyertai ASEAN sebagai anggota penuh. Setelah memperoleh kemerdekaan dari Indonesia pada tahun 1999, negara kepulauan tersebut percaya dengan menyertai Perkumpulan Asia Tenggara itu yang mempunyai pelan ekonomi yang hebat akan meningkatkan statusnya dalam komuniti negara-negara dunia. Negara itu yang mengintai peluang untuk menjadi sebahagian daripada ASEAN sejak 2010 telah bersiap sedia dengan prasarana yang perlu dan pembangunan ekonomi untuk menjadi sebahagian daripada blok 10 anggota itu dan menyertai dengan aktif dalam sidang kemuncak utama ASEAN dan mesyuarat-mesyuarat setiap tahun sebagai pemerhati. Pada 2002, East Timor diiktiraf sebagai pemerhati ASEAN dan menyertai Forum Serantau ASEAN pada tahun 2005 yang mengukuhkan lagi komitmennya kepada perkumpulan itu. Dengan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak $1.40 bilion Amerika pada 2014 ditambah dengan kemajuan ekonomi dan perancangan yang meningkatkan dengan ketara kedudukannya di rantau ini, negara itu merasakan keanggotaan penuh adalah tepat pada masa, lebih-lebih lagi dengan konsep dasar memakmurkan jiran perkumpulan itu.
Untuk menjadi sebahagian daripada ASEAN, negara dengan penduduk yang rata-ratanya masih muda itu perlu mendapatkan kelulusan daripada semua negara anggota perkumpulan tersebut. Terdapat beberapa negara anggota yang membantah dengan alasan Timor Leste belum cukup membangun untuk menyertai perkumpulan itu. Sedikit laporan keuangan, ringgit dijangka didagangkan di paras semasa pada minggu depan di tengah-tengah sentimen pasaran bercampur-campur yang sebahagian besarnya dipengaruhi faktor luaran. Unit tempatan itu yang baru saja pulih daripada tempias sentimen pasca Brexit. Sebaliknya susut berikutan pengukuhan dolar Amerika Syarikat susulan pengumuman data pekerjaan negara itu yang lebih kukuh daripada jangkaan dan membuktikan pasaran pekerjaan Amerika Syarikat kini kembali pulih. Pasaran ditutup pada Rabu dan Khamis bersempena cuti umum Aidilfitri. Bagi perbandingan Jumaat ke Jumaat, unit tempatan itu diniagakan pada 4.0300 berbanding dolar Amerika daripada 3.9960 pada minggu sebelumnya. Ia susut berbanding dolar Singapura kepada 2.9885 daripada 2.9710 sebelum ini. Lemah berbanding yen kepada 4.0052 daripada 3.8955 serta turun berbanding euro kepada 4.4624 daripada 4.4376. Ringgit bagaimanapun tinggi berbanding pound British kepada 5.2128 daripada 5.3147 sebelum ini. Perkembangan berita luar negara, rakyat Malaysia ke Indonesia dikenakan pemeriksaan menyeluruh menyusul selepas ini, jadi jangan ke mana-mana, kami kembali seketika nanti.